menjana minda, memimpin jiwa, mengenal bahasa, teguh belajar, mekar sentiasa, melestari perpaduan demi negara. Salam Malaysia Madani. Dengar semua. Dengar semua. Dengar sini kami bermada. Dengar sini kami bermada. Bicara bukan sebarang kata. Bicara bukan sebarang kata. Bicara kami dari hati. Bicara kami dari hati. Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan. Sedia semua? Siap. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para hakim yang bijaksana, Tuan yang kacak bergaya, Puan yang cantik jelita, dan rakan-rakan semua. Cak, apa kabar? Kami tanya apa kabar semua. Dengarkan bicara kami yang bertajuk Mekar Bahasa Lestari Perpaduan. Mekar bahasa di bumi pertiwi, indah ditutur, penuh harmoni. Warisan bangsa jangan dilupai, jadi pengikat kasih sejati. Mekar bahasa indah berseri, lestari perpaduan aman harmoni. Bahasa jiwa bangsa kita. Dari utara hingga selatan, bahasa menyatu seluruh insan. Bahasa, bahasa penyatu kita. Pelbagai kaum, pelbagai budaya, hidup bersama penuh bahagia. Berbeza rupa bukan halangan, bahasa jadi jambatan hubungan. Bahasa jiwa, bahasa tercinta, menyatu hati berbagai kaum kita. Walau berbeza budaya dan rupa, perpaduan kita tetap terjaga. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dipelihara penuh kebanggaan, digunakan dengan penuh sopan agar perpaduan terus terjaga. Gunakan bahasa dengan berhemat, bersatu teguh, perpaduan kukuh. Mengapa bahasa ini penting? Kerana inilah identiti kita. Oh, begitu. Mengapa ratakan agar tidak ditelan zaman? Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua. Yakinlah bahasa jiwa bangsa. Jika bahasa dipinggirkan, perpaduan boleh terancam. Ayo kita pelihara bahasa agar harmoni kekal selamanya. Mekar bahasa lestari perpaduan. Kawan-kawan, sudah faham tentang kepentingan bahasa Melayu? Mestilah sudah. Marilah kita bersama mengamalkan bahasa Melayu kerana itulah identiti negara kita. Bunga melur di tepi kali, harum mewangi sepanjang hari. Tamatlah sudah bicara kami, mohon izin